kapet kat rumah korang tu dah kotor kan, tumpah macam-macam, jangan buang. Korang boleh beli ni, vacuum ni, vacuum untuk sedut air. Yang ni untuk air bersih. Yang ni air kotor akan keluar kat sini, korang boleh cabut, korang buang nanti. Dia ada bagi dua ni, satu yang panjang, yang pendek. Cara nak guna, korang on kan. Sini dia ada picu kat sini, bila kita tekan dia akan spray, nampak tak? Air tu. Kita akan cuba kat kapet ni tumpahkan dulu. Korang spray, sedut, nampak tak? Bersih terus. Memang terbaik. Sekejap dia dah bersih segala kotoran tu dia akan keluar sini Memang mudahkan urusan korang Okey, nampak settle masalah selesai. Korang punya kapet pun dah bersih. Tilam-tilam yang kotor ke, anak kencing ke, memang susah sangat. Korang boleh tembak dulu korang punya sabun tu kan. Lepas tu korang spraykan, brus. Brand daripada MX, harga pun murah, memudahkan urusan korang. Korang boleh tekan link kat bawah.